Saya ni kalau boleh Datuk, ialah nak cari calon suami yang saya dah kenal hati budi dia. Macam mana kan? Ialah zaman sekarang ni maklumlah, macam-macam hal. Buat dapat yang tak bertanggungjawab, yang tak beriman. Ya Allah, tak tahan lama nanti. Betul, betul Tan Sri. Kita dah nampak dah apa yang masa depan dia orang. Sebab tu kita selalu fikir benda yang terbaik untuk dia orang. Tapi janganlah pula apa yang kita buat tu sampai dia orang rasa terpaksa. Bab tu Datuk jangan risau. Anak perempuan saya pun dah setuju. Aiman tentu tak ada masalah kan? Yes, Tan Sri. Aiman tak ada masalah langsung. Alhamdulillah. Itulah. Kalau dah dia orang setuju, dah rasa senang, mudah kan? Jadi kita doakan biar terbaik. Tapi satu je, saya harap sangat kalau boleh biar abang tu lepas dulu. Biar abang tu nikah dulu. Jadi selepas benda tu, baru kita nyusul pula dengan adik ni. Tak adalah orang kata, lakar pendul. Betul. Jemput minum. Hello, B. Sayang kat mana ni? Dari tadi B call, tak berangkat pun. Tak ada pergi mana pun. Saya ada je kat rumah ni. Dah tu, sayang lupa ke hari ni kita ada janji nak tengok wayang? Ya Allah. Tak pasal-pasal, tiket wayang tu macam tu je. B, I'm so sorry. Saya tak ingat langsung pasal hari ni, B. Biasanya kalau B ajak tengok wayang, sayang orang yang paling excited. I'm so sorry, B. Saya ada hal sikit tadi. Sorry, ke? Sayang ada masalah ke ni? B, saya stres sangatlah. I don't know what to do. Saya buntu sangat ni. Kenapa ni sayang? Saya ada masalah apa ni? Sayang buat B risau je lah. B. Kak Ida adalah nanti. Saya call balik. Okay, bye. Cakap dengan siapa? Tak ada siapa. Kawan. Kawan. Kawan yang macam mana? Kawan biasa ke yang luar biasa? Kawan biasa je lah, Kak. Kalau ada jodoh, kahwin. Apa maknanya, Johan? Maknanya aku nak ajak kau kahwin lah. Kau dah gila ke, Johan? Ya? Memang aku gila. Aku gila kat engkau. Daripada kecil sampai sekarang aku gila kat engkau, Rin. Cuma engkau je tak sedar perasaan aku. Rin. Aku tak mau main tau. Aku tahu. Mesti kau ingat aku main-main kan? Yelah sebab aku ni suka buat lawak. Tapi kalau bab perasaan, aku tak main-main, Rin. Aku serius. Rin, kita pun dah lama berkawan. Dan aku nak kita teruskan persahabatan kita dengan ikatan yang sah. Dan aku harap kau janganlah musnahkan harapan aku. Alah, kau saja kan main-main nak kenakan aku. Alah, macam aku tak kedang kau, Johan. Jadi betul, kau bagi aku cincin ni sebab nak ajak aku kahwin? Betul lah, aku bukan main-main, Rin. Cincin ni mahal tau. Nah. Ini cincin tanda balasan. Aiman terima lamaran Papa. So tak payah nak berangan untuk kahwin orang lain, okey? What? No what lagi, Azrin. Jaga sikit marah keluarga kita. So now, bersiap dia nak kenal dengan Azrin. Habis tu Zizi macam mana? Kau tahu kan dia tu cintakan kau separuh nyawa. Takkan aku nak ambil alih tempat dia pula? Zizi tak habis-habis, Zizi. Rin, aku dengan dia tak ada apa-apa lah, Rin. Aku tak nak kat Zizi tu. Aku nak kat kau. Tapi aku tak nak kau. Aku tak nak sesiapa pun. Aku cuma nak sayang diri aku dengan bapa aku je. Nak ambil ni.
Okey, kalau kau tak nak ambil, aku campak dalam sungai bagi ikan yang makan. Buat sini. Tahu takut? Ada pula nak bagi ikan cincin ni. Ingat ikan tu ada jari ke nak bagi cincin ni? Dah lah aku beli mahal kot. Rin! Rin! Rin, tunggu Rin. Aku tak habis cakap lagi. Rin! Kau membuatku. Terima kasih Datuk ya. Terima kasih. Oh, ya. Lagi. Mami. Belakang ya. Sayangku, oh manisku, aku rindu senyuman manis. Abang, tengok muka dia. Ya Allah, comelnya. Abang kahwin cepat sikit boleh tak? Kau dah gatal sangat. Tengok tu, senyum pun tak ikhlas. Macam kena paksa je. Afiq. Jangan macam tu. Tu kan bakal ada ipar kamu tu. Jangan tuduh dia macam-macam. Tak baik. Apa ni? Papa nak suruh As kahwin dengan dia tapi As tak ada perasaan langsung dekat dia, Papa. As ada boyfriend As sendiri. As tahu tak? Papa ni ada masalah kewangan syarikat. Apa salahnya As berkorban untuk keluarga? As nak tengok Papa bankrupt ke? Habis tu boyfriend As nak campak mana, Papa? Ya Allah, ni kalau Zizi tahu, mesti tak cakap dengan setahun. Jangan cari pasal lah. Rin cakap dengan Oh, Pak tu. Oh, Pak. Ya Allah. Ya Allah, Pak. Kecil, Rin. Berangan lah tu kan? Mana ada berangan. Rin cuma berlatih je. Berlatih? Berlatih apa depan cermin? Rin tengah berlatih macam mana nak jawab soalan temuda ke. Nanti bila Rin cari kerja, senang lah. Yelah. Afiq, ingat ya. Kamu dengan Syaf nikah hujung minggu ni. Jangan buat pasal. Kamu dua beradik, ingat. Jangan macam-macam ya. Tok Mami tengah bercakap. Kenapa tak tahu respon? Tok Mami. Tok Mami yakin ke yang Syaf tu jodoh terbaik untuk I? Tok Mami ni kan geram ni tau. Boleh ke soalan macam ni dah dekat nak menikah boleh tanya lagi? Hafiz, Tok Mami cukup yakin dah. Syaf tu memang 100%. Dah cantik sangatlah untuk jadi isteri kamu. Kan? Aiman setuju tau. Ni abang kenapa? Apa yang kurang sangat dengan Syaf tu? Dia cantik, dia sopan santun, dia hormat orang kan? Ya. Lagi dia punya apa tu? Agama. Agama dia perfect. 100%. Si, dengar. Adik boleh bagi komplimen macam tu punya baik yang kamu tak nampak. Kamu jangan macam-macam. Jangan nak lari ya, jangan nak plan nak lari lepas ni ya. Okey, macam ni. Kalau I tak lari, tapi I batalkan lebih awal boleh? Afiq, apa ni? Jangan nak malukan Tok Mami ya. Ni dah 3 kali tau. Setiap kali nak menikah, pengantin lelaki lari. Asal nak menikah lari. Apa ni? Sehatilah. Kan? Lagi sikit. As, Papa jaga kita daripada kita kecil tau. Apa je yang kita nak, semua Papa bagi. For this time only, boleh tak korban something for Papa? As kena ingat, kalau As kahwin dengan orang lain tanpa restu Papa, As takkan bahagia sampai bila-bila.
Tapi As cintakan Izzat, Akak. Papa is being so selfish. Just because of masalah company, As nak kena kahwin dengan orang yang As tak cinta langsung. Nonsense. As rasa Papa buat semua benda ni suka-suka je ke? Papa fikir pasal kita, tak nak hidup susah, tak ada duit, cinta melayang, As. Tapi Akak tak rasa ke cara Papa tu pergi Pinang Aiman macam As ni anak dara tak laku langsung. Buat malu je, tahu tak? Okey, kita ketepikan dulu soal malu. Tak payah fikir banyak, boleh tak? Just buat apa yang Papa suruh. The end. Aiman, Aiman sabar ya. Biar abang dulu, lepas dia. Lepas tu, bawa Aiman pula. Yang kata-kata tu, simpan dululah. Pasal Aiman tu Mami tak risau, okey? Perempuan sini datang nak pindah Aiman, tahu tak? Aiman, you kena siasat dulu bakal tunang you tu. Jangan sebab cantik je you terima. Hati tu tak tahu lagi kan? Afiq, tolong ya. Jangan turunkan ilmu kamu ke adik. Ujung minggu ni, kamu kena nikah juga. Kalau tak, kamu tahu apa yang Tok Mami akan buat? Tok Mami akan ikat kaki tangan kamu. Tok Mami bagi pakai skirt. Nak? Adik kamu buat apa kat atas tu? Dia tak turun makan ke? Kurung dalam bilik tu. Biasalah, Papa. Dia kan tengah merajuk. Yelah, sebab Papa nak jodohkan dengan Aiman kan? Suka ke tak suka, Papa dah aturkan plan ni baik-baik untuk kesenangan keluarga kita bersama. Habis tu ingat Papa setuju ke kalau dia kahwin dengan boyfriend itu? Lelaki tak berduit ni, boleh ke bagi kebahagiaan? Papa ni kalau boleh, Papa tak nak kegagalan rumah tangga kamu dulu tu berulang pada adik kamu tu. Puncanya sama je kan? Ingat. Bunyi apa tu? Thanks for the info. Nampaknya selama ni apa yang aku sangka memang betul. It's okay, bro. Sekurang-kurangnya, kita dah tahu macam mana perangai dia. Aku pun tak sangka dia macam tu. Masalahnya kecil je. Relax lah, okey? Tak naklah muka masam macam ni kalau jumpa B. Relax, Bi cakap. Bi tahu tak, daripada semalam kepala otak saya ni macam nak pecah dah, tahu tak? Fikir benda ni tak settle lagi. Habis tu, kalau tak nak, kenapa saya pilih lelaki tu juga? I don't know what to do. I'm stuck.
Kerana semua Papa yang aturkan, Bi. Bi, kita lari daripada sini, jom. Kita kahwin dekat luar negara. Tak perlu. Saya ikut je kehendak Papa tu. Habis tu kita macam mana? Sayang, cinta tu kan datangnya dekat sini. Tapi masalahnya, kalau sayang kahwin dengan dia, sayang dah tak boleh dengan Bi lagi dah. Kenapa tak boleh pula? Rin. Rin. Kau nak apa lagi, Johan? Rin, buka dah tingkap tu, Rin. Aku nak tengok muka kau. Aku rindu kat kau lah, Rin. Rin tak ada. Dia dah tidur dah. Eleh, nak menipu konon. Macamlah aku tak tahu tu suara kau. Mana ada tipu, Johan oi. Kau buat apa kat rumah anak dara orang malam-malam buta je ni? Apa kena pula dengan suara kamu tu, Rin? Ha? Kamu berlatih apa pula malam-malam buta ni? Tak ada apa dah, Pak. Oi. Cantik tak, Kak Pa? Orang ni dah cantik. Pakai apa pun nampak cantik. Ish, Kak Pa ni ada je. Betul lah Kak Pa cakap. Kak Pa tak tipu tau. Nak pula, siapa kan nama tunang kamu tu? Arfi. Arfi. Kalau dia tengok, confirm getar lutut dia. Tak sabar-sabar nak peluk bakal isteri dia. Kak Pa lupalah. Tunang kamu datang tunggu kat bawah tu. Kak Pa kenapa nak cakap awal-awal? Kak Pa lupalah. Lah. Dah, Kak Pa turun bawah lah. Nak tukar baju. Cepat. Assalamualaikum, Arfi. Waalaikumsalam. Duduk luar je ke? Tak nak masuk dalam? It's okay lah. Nanti tak manis kan? Pasal hari tu, jangan salah faham pula. I bukan apa yang you sangka. I tak perasan I terlupa nak pakai kain. Sebabkan kabut kan baru lepas solat. It's okay. I tak rugi apa-apa kan? Lagi satu, pasal rambut tu, I pakai inai. Halal. Lagipun kalau you dah nampak tu rasanya tak apa kot. Sebab you kan bakal jadi suami I. Macam inilah. I datang sebab I nak minta maaf awal-awal dengan you. Sebab apa? Pasal pernikahan kita. You tak rasa ke macam satu kesilapan yang besar? Kesilapan besar? Tak adalah. I terima you seadanya. Well, that's the thing. I tak boleh nak terima you seadanya. And I rasa akan jadi kesilapan besar kalau kita teruskan pernikahan ni. Jadi I nak batalkan pernikahan kita. What? You belum pekak kan? Arfi, sekejap, please. Kalau you batalkan pernikahan ni, mana I dengan keluarga ni letak muka kita? Malulah. Dah lah. Syaf, you tak layak jadi isteri I. So please just drop the act, okay? I tahu you macam mana sebenarnya. Pagi.
Ke mana atau? Selamat pagi. Cik Afif mana? Meeting kat luar. Encik Afif tak masuk office lagi hari ni. Tak masuk office lagi. Cik Aiman? Encik Aiman pun sama tak masuk lagi. What? At this hour belum masuk lagi? Yes. Is there anything I can help you, Datuk? It's okay. Kau dengar sini baik-baik ya. Kalau kau nak batalkan pernikahan ni, fine, batal lah. Aku akan saman kau. Tak guna, psycho. Samalah. Aku tak takut pun. In fact, aku rasa kau yang kena takut. Sebab family kau, kawan-kawan kau, even my own Tok Mami pun akan tahu perangai kau yang sebenarnya. Enough! Arfi, cukuplah. Dah cukup sabar dengan apa benda kau ni? Syaf. Seorang perempuan yang nampak sopan santun, lemah lembut. Tinggi ilmu agama dia. Rupanya seorang perempuan yang dah rosak. Dan aku bukan bodoh untuk kau main-mainkan aku. Dan aku juga bukan lelaki yang bodoh untuk kutip sampah macam kau untuk jadi isteri aku. Jangan guna kau sikit, Kau tu yang problem sebenarnya. Kau jangan tuduh aku sembarangan, Kau tu gila, sakit jiwa, tahu tak? Dekat je dengan nak nikah, kau lari, kan? Kau tu yang problem. Kau ingat sini, Ingat betul-betul, aku takkan bagi kau malukan keluarga aku. Aku akan saman kau juta-juta. Look at yourself. Perempuan kotor cuba untuk bersihkan diri dengan air longkang. Cuba tanpa aku. Tapi ingat, muka ni yang kau akan malu untuk tengok nanti. Hei, budak ni main tinggal-tinggal phone je, Aku ni apa? Operator ke nak tolong? Sorry Tok Mami, Aiman tak ready lagi nak dengar khutbah pagi-pagi macam ni. Apa ni? Kau tak layak jadi isteri aku. I tak faham lah. Kenapa setiap kali dah dekat dengan pernikahan, you tinggalkan perempuan yang you nak kahwin tu? Why? DVD yang kau pegang tu adalah rakaman hubungan terlarang kau dengan ex-boyfriend kau, Mark. Mana you dapat semua ni? Itu tak penting. Yang penting sekarang ni, sebelum orang lain tengok video tu, pandai-pandai kau fikir cara untuk bagi tahu family kau yang kau nak batalkan pernikahan ni. Arfi, minta maaf, tolong Arfi. Dulu I memang social, yes. Tapi I dah berubah. I dah bertaubat. I taubat nasuha. Tolonglah percaya Arfi. Ni semua cerita lama. I janji akan jadi isteri yang solehah untuk you. I sumpah. Kau kena bertaubat dengan Allah dulu sebelum kau janji dengan aku. Bukan pura-pura macam ni. Kau ingat sampai bila kau boleh terlepas? Bukan dengan aku. Sebab aku tak percayakan perempuan. Arfi, jadi you nak batalkan pernikahan kita juga ke? Tolonglah Arfi, jangan buat macam ni, please. I nak cakap apa dengan keluarga I nanti? Diorang mesti marah I, please. Tolonglah faham. That's not my problem. Okay? You kan hebat babak menipu semua ni. You dah tipu I, you dah tipu family you. Pandai-pandailah fikir cara sendiri. Sekarang kita nak pergi mana ni? Kalau kita balik kan, confirm kena tadah telinga dengan Tok Mami punya. You jangan semakkan kepala I boleh tak? Sekarang ni just pergi je mana I suruh you pergi. Kenapa abang buat macam ni banyak kali? Abang ada fobia nikah ke apa ni? Aiman, tolong jangan bebel boleh tak? Obviously, I buat benda bersebab. Takkan suka-suka je.
Masalahnya dah banyak kali tau abang buat. Abang tahu tak apa akibatnya kalau abang buat lagi sekali? Tahu? Menghadap Tok Mami. Menghadap Tok Mami itu satu hal. Tapi ni masa depan Aiman ni pun satu hal juga. Kalau abang sampai sekarang tak reti-reti lagi nak nikah, bila lagi Aiman nak nikah ni? Potong line tahu tak? Aiman nak kahwin pun, tapi macam mana? Tak ada jodoh. Aiman rasa kan abang ni sakit mental ni. Sakit jiwa kan? Confirm balik nanti mesti kena tadah telinga dengan Tok Mami punya. I'm pretty sure. Kalau kena tadah telinga, tadah je lah. Apa masalah dia? Kata macu, kuat, gagah perkasa. Lagipun, I boleh bayar lah semua kesakitan you ni. You nak apa, you cakap je. Just name it. You nak kereta kan? Nak kita baru. Betul Ada apa Datuk panggil saya? Pak Man tahu tak mana Afi dengan Aiman pergi hari ni? Tak ada pula dia orang beritahu saya ke mana dia orang nak pergi hari ni. Hei, pelik betul lah budak-budak dua ni. Tutup pula tu telefon ni. Pak Man, bawa 2-3 bodyguard pergi cari dia orang. Baik Datuk. Rin? Apa? Kamu dengan Johan tu bergaduh ke? Ish, tak adalah, Opa. Buat apa pula Rin nak gaduh dengan si Johan tu? Tak adalah. Opa tengok sejak kebelakangan ni kamu cuba nak mengelak daripada dia je. Tak adalah. Rin cuma malas lah nak layan Johan tu sangat. Yalah, kalau Rin layan dia, habis melarat borak panjang, kerja Rin pun tertanggung. Malas lah Rin. Ish, tak baik buat kawan macam tu. Kok ia pun kamu ada kerja, kamu bagi tahu je lah dengan dia. Tak perlu nak tipu-tipu. Opa rasa Johan tu mesti faham. Johan faham, Opa. Opa je yang tak faham. Datuk? Ya. Jumpa dia orang? Tak ada. Kemana juga budak-budak ni pergi ya? Tapi Datuk, apa yang saya dapat tahu yang Arfi pergi jumpa Syah siang tadi. Pejamkan mata, bayangkan dirimu menciptakan perasaan paling indah. Aku dah siasat dah pasal Alia. Lelaki yang kau nampak minggu lepas dekat klinik, itu boyfriend dia. Diorang selanjung. Alia mengandung 3 minggu. Lepas tu kau nampak dekat klinik tu, Alia nak gugur kandungan dia. Dia kan nak kahwin dengan kau. Kalau tak gugur, kantalah. Jadi selama ni, selama pertunangan aku dengan dia, tiada lelaki lain belakang aku.
Rin. Rin. Rin, bukalah tingkap ni, Rin. Aku nak tengok muka kau. Rin. Rin, aku tak kisah, Rin, kalau kau tak boleh nak terima aku sekarang. Aku sanggup tunggu, Rin, sampai kau boleh terima aku. Tolonglah buka tingkap ni, Rin. Rin. Tengok tu. Tak habis dah cakap pasal benda yang sama. Gelilah weh. Dah lah tu. Tak suka kau lah. Dan aku takkan terima kau sampai bila-bila. Rin, bukalah tingkap ni, Rin. Aku nak tengok muka kau. Aku rindu sangat dengan kau, Rin. Bukan aku tak nak buka. Tapi aku takut nanti kau mulalah nak merapu pasal soal hati kau semua tu. Johan. Awak apa kat sini? Saya pergi jumpa Rin lah. Awak pula buat apa kat sini? Saya memang nak jumpa Rin lah. Tapi awak kenapa berdiri kat sini? Kat tingkap bilik dia ni. Dengan tontong lagi. Ni Rin. Dia pesan suruh saya bawa tong ni balik. Saya bawa balik sekarang lah. Johan? Bang. Ni macam mana ni? Tak mami kau dah. Dah banyak kali dah. Mesti dia risau kita tak balik lagi. Nak risau apa bendanya? Kita bukan budak-budak. Plus lepas semua benda ni settle, kita balik KL. Bukannya stay sini sampai bila. So, abang ingat apa? Ha? Masalah tu boleh settle macam tu je? Can you please just chill? Nak tak habuan you tu? Of course lah. So please, relax boleh. Tak payah nak kalut sangat. Tu mesti tak mami call kan? Pandai abang jawab. Hello, Arfi. Arfi, kenapa you sanggup buat I macam ni? Lagi 2 hari je kan kita nak nikah. Tolonglah jangan jadi jahat sangat macam ni, please. Ingat tau, Arfi. Kalau you tak datang majlis pernikahan kita nanti, I takkan maafkan you. Peduli apa I dengan kemaafan you? Kalau I betul-betul jahat, I dah sebarkan DVD tu. Biar family you tahu macam ni sebenarnya. Ingat, Syaf. Kehidupan you sekarang ni ada dalam tangan I. Genggaman I. Jangan sampai I paskan DVD tu dekat family you, biar ada orang tahu kenapa I batal ke pernikahan kita. Hello. Assalamualaikum, Syaf. Tok Mami ni. Waalaikumsalam, Tok Mami. Ada apa, Tok Mami? Tak ada apalah. Saja telefon nak tanya. Macam mana? Persiapan semua? Dah siap dah? 2 hari je lagi kan? Syaf? Syaf? Kenapa diam ni? Ada apa ni? Tok Mami, Arfi tak ada bagi tahu apa-apa dekat Tok Mami ke? Afi datang jumpa Syaf. Apa dia cakap semalam? Tok Mami, Syaf minta maaf sangat Tok Mami, tapi Syaf rasa Syaf tak boleh teruskan dengan pernikahan ni. Apa? Ni apa ni? Cakap apa ni? 2 hari je lagi, Syaf. Tak tahulah macam mana nak cakap, Tok Mami.
Tapi Syaf rasa yang Arfi tak cukup soleh lagi untuk bimbing Syaf ke syurga. Sakit tu mami sakit. Oh, tahu sakit. Tahu tak macam mana sakit kan? Arfi, stop. Kenapa kau batalkan pernikahan ni? It was not me. Syaf yang beritahu kan? Oh. Kalau bukan datang daripada kamu, benda ni tak jadi macam tu tak? Dan kalau bukan daripada kamu, kenapa nak lari? Lari? Mana ada lari? I nak pergi toilet, I tak tahan. Tok Mami dah kenal sangat alasan licik kamu tu. Tok Mami macam ni, Syaf tu dia bukan macam yang mana Tok Mami nampak ataupun fikir. Dia problem lah, Tok Mami. Masalahnya siapa yang problem ni? Kamu ke dia? Masalahnya, jodoh tak sampai lagi. Hai Rin. Zizi. Rajinnya nak dara ni. Ha? Rin, betul ke aku dengar kau nak pergi KL cari kerja? Ni orang bestnya. Rin, aku ingat kan, aku pun nak pergi KL jugalah. Aku pun nak cari kerja juga kat KL. Tapi kau tahulah kan, bapa aku tu mesti kasih kan. Bila kau nak pergi, Rin? Entahlah Zizi. Aku kalau boleh nak siapkan dulu semua tempahan bahulu tu. Tapi opang kau kasih bilang kau pergi KL. Nanti kalau kau tak ada, opang kau tinggal seorang-seorang lah Jap, macam mana kau tahu aku nak kerja kat KL lah? Jangan bagi tahu yelah, siapa lagi kan? Aku ni kawik dia. Maknanya apa-apa yang dia buat, dia mestilah kena report kat aku dulu kan? Hei, capur. Johan. Awak kenapa? Awak tak nampak ke? Rin tengah sedia baju. Yang awak kacau dia buat apa? Tok Mami kecewa tak? Hampa rasanya. Tok Mami nak tengok Hafiz menikah je. Kenapa sampai lari? Tok Mami, I'm sorry, okay? I tak ada niat pun nak kecewakan Tok Mami. Cuma Syaf tu dia bukan calon isteri yang sempurna untuk I. Mana ada orang yang sempurna dalam dunia ni? Kamu tak bagi dia peluang. Seseorang tu akan sempurna bila kita ikhlas untuk terima dia. The thing is now, I tak boleh nak terima Syaf tu dengan ikhlas. Ya Allah, kamu ni macam-macam, banyak hal sangatlah. Tok Mami bukan apa, nak tengok kamu menikah je. Bila kamu menikah, kamu ada orang jaga makan pakai kamu. Bukannya Tok Mami nak suruh pergi perang. Sakit. Yang gelak tu kuat kenapa? Ha? Tok Mami, asyik Aiman je yang kena. Padahal salah abang Kamu jangan nak gelak sangat. Aduh. Ingat. Selagi abang kamu tak menikah, kamu jangan harap nak menikah tau. Afi, lepas tu jangan buat macam ni kat Tok Mami ya. Selagi kamu tak menikah, Tok Mami tak tenang tau. Sini. Okeylah macam inilah. Don't worry, okay? I still akan kahwin. Cuma bagi I masa cari calon isteri I sendiri. I just nak cari calon yang pandai jaga maruah. Kalau Zizi, sembang lain kali je lah. Masuk dulu. Kenapa dengan Rin tu? Dia tak sihat ke? Mana saya tahu? Awak lah. Awak tahu tak, tadi saya sembang dengan dia okey je tau.
Awak datang terus jadi macam tu. Ini mesti awak ada buat apa-apa kat dia kan? Mana ada? Nak buat apa? Saya tak percaya. Awak mesti ada buat sesuatu kat dia ni kan? Biar awak cakap. Johan! Johan, saya tengah cakap dengan awak ni kan? Tok Mami dah fikir pasal masak. Kita dah fikir, dah buat semua. Dan keputusan apa yang Tok Mami buat sekarang adalah 2 bulan je. Dua bulan ni. Biarpun kau selalu tiada. Kamu pula bila nak ke sana? Macam nak halau Rin keluar daripada sini cepat-cepat je. Kamu kan berdua ni kan, mandul kan? Tak nak lah Rin sikat Johan tu. Ya, leave.